Kat stigma masyarakat kita, dia akan ke situ terus. Betul. Dia terus mula dengan conclusion. Dia tidak, orang kata tidak Tak nak tabayun dengar. lah. Tak dengar dululah penjelasan dia kenapa, apa yang menyebabkan dia rasa macam ni kan. Apa trigger point dia. Betul. Kalau dah tu macam mana? Sambung silakan. Senang kata, macam Darman cakap lah, don't judge a book by its cover. Kita tak tahu. Kau tak tahu, toh dia solat lagi hebat daripada kau. Kau baca surah Qul huwallahu ahad, dia dah baca surah Al-Baqarah. Kita tak tahu. Betul tak? Kau duduk lepak-lepak dekat rumah tengok TikTok, dia baca Quran, kau tak tahu. Jadi tak perlu. Keep it to yourself. Kalau kau rasa kau terpaling alim, keep it to yourself. Sebab apa? You cannot assume people. Sebab itulah dalam konsep psikologi, tak ada kata solat tak solat. Maksud dia kau kurang solat, kau tak solat. Dia cakap spiritual. Maksud dia kefahaman tentang agama. Contoh macam ni. Kenapalah aku gaji tak cukup? Tuhan ni tak sayang aku lah. Aku gaji 10,000 pun tak cukup. Kenapalah Tuhan selalu buat aku macam ni? Ataupun alamak, gaji bulan ni tak cukup lah. Oh, Allah nak uji aku ni, jadi aku kena tambah ibadat aku sendiri. Kefahaman tentang agama. Maksud dia salahkan agama, ataupun dia faham, dia cuba menggunakan agama ni untuk asbab kebaikan pada diri dia untuk menjadi lebih baik. Jadi spiritual tu penting. Kalau orang tu sering dia salahkan agama, bila contohlah fail exam tak nak solat. Ada. Ataupun marah dengan mak suruh solat tak nak solat. Tapi padahal sebenarnya dia marah kat mak dia. Tapi secara tak langsung, spiritual dia tu, kefahaman tentang agama tu rendah. Boleh orang tu kena masalah mental.